idgham bila gunnah. Okay, sebelum ni kita ada idgham al-gunnah, sekarang ni kita akan pergi kepada idgham bila gunnah. Perbezaan antara idgham al-gunnah dengan idgham bila gunnah adalah pada dengungnya. Kita tengok bila. Idgham maksudnya memasukkan. Bila dengan tidak ataupun tanpa. Okay. Gunnah dengung. Memasukkan dengan tidak dengung. Okay. Idgham bila gunnah tak ada gunnah, tak ada dengung. Okay, cara kita nak kenal dalam Al-Quran adalah pertama sekali mesti ada nun sakinah. Okay, nun sakinah ataupun tanwin. Dan dia punya nun sakinah ni tak ada tanda sukun dekat atas dia. Okay, kosong. Satu lagi tanda, okay, cara kita nak senang kenal adalah dia punya tanwin dia tidak selari. Jadinya bila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan huruf apa? Dia ada dua huruf, iaitu huruf lam dan huruf ra. Okay. Sekali lagi, bila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan huruf lam ataupun huruf ra, maka kita baca dengan idgham, memasukkan. Okay. Huruf lam ataupun huruf ra tu dengan tidak dengung. Tak ada dengung, tak adalah dua harakat. Okay. Okay, contoh sekarang. Contoh. Okay. Kita ada huruf nun sakinah bertemu dengan huruf lam. Satu lagi cara kita nak adalah huruf lam ataupun huruf ra tu ada tanda syaddah. Yang ni untuk kita kenal lebih dengan lebih senang lah. Okay, cuma yang asalnya mestilah huruf nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan huruf lam ataupun huruf ra. Okay. Cuma dalam Al-Quran ada tanda yang memudahkan kita untuk kenal, iaitu ada tanda syaddah. Okay. Baik, kita cuba baca. Okay, atas ni contoh yang pertama, min ladunka. Mil. Okay. Terus masuk dekat bunyi huruf lam. Okay. Tak ada dengung. Min ladunka. Okay, jadi kita tak perlulah baca min ladunka. Tak payah baca panjang kat situ. Sebab apa? Sebab kita tak ada dengung. Okay, tak perlu pun baca panjang. Terus min ladunka. Contoh yang bawah pula, nun sakinah bertemu dengan huruf ra. Jadi baca mir rabbihim. Okay, kita tak perlu baca mir macam tu, tak perlu. Okay, mir rabbihim min ladunka. Okay, cara ni sangat senang. Okay, dan idgham, okay, untuk huruf lam dan ra ni termasuk dalam idgham kamil. Jadi kita baca idgham, kita memasukkan dia secara sempurna. Okay, baik, itu saja untuk hukum idgham bila gunnah.